Kita ada satu bekas berbentuk hemisfera dengan diameter 8 cm dan diisikan dengan air setinggi H cm. Ungkapkan luas permukaan air L dalam sebutan H. Kat sini permukaan air kita ialah bulatan. So rumus luas bulatan sama dengan pi J kuasa 2. J air dekat sini kita lukis dulu. So apa lagi maklumat yang kita ada? Untuk hemisfera, kalau dari pusat ke mana-mana dinding bekas, kita akan dapat jejari dia 4 cm kan. So kita dapat jejari kat situ 4 cm. Dari sini dia dari pusat ke, kalau ke tapak dia akan jadi 4 cm juga. Tapi sekarang ni ke permukaan air je, kita tolakkanlah dengan tinggi air tadi. Jadi 4 tolak H cm. Kita dah dapat segitiga sudut tegak kat sini. Kita boleh guna teorem Pythagoras untuk cari nilai J. So kita ada hipotenus kuasa 2 sama dengan tinggi kuasa 2 tambah tapak kuasa 2 kan, teorem Pythagoras. Masukkan nilai yang kita dah dapat tadi. Selesaikan. Kita akan dapat J kuasa 2 sama dengan 8H tolak H kuasa 2. Kat sini kita tak selesaikan J sampai habis sebab kita kan nak cari luas permukaan air tadi. Luas permukaan rumus dia pi J kuasa 2. So kita dah ada J kuasa 2, kita masukkan je lah nilai dia tadi. Terus dapat jawapan.